Gold bar 10 gram ni jika dibandingkan dengan 1 kilogram terlihat kecil, tapi ada pelbagai kelebihan kita boleh manfaatkan dengan memiliki gold bar yang kecil. 10 gram hari ini dah mencecah sekitar RM7,000. Dengan memiliki 10 gram gold bar, mereka yang bergaji RM2,000 dah ada simpanan dana kecemasan selama 3 bulan gaji. Ibu ayah boleh simpan 10 gram gold bar bagi setiap anak sebagai dana pendidikan mereka. Dan bagi pesara, simpan gold bar 10 gram ni simpanan kecemasan untuk perbelanjaan sekitar RM6,000 ke RM7,000. Untuk memiliki gold bar 10 gram ni tak semestinya kita perlu bayar sekaligus. Bagi yang ada bajet lebih, boleh dapatkan terus. Bagi yang nak simpan sedikit demi sedikit, boleh menabung melalui account gap atau gold accumulation program. Simpanan emas ikut bajet masing-masing tanpa komitmen ataupun charge simpanan. Hanya perlukan disiplin dan menabung secara konsisten. Bagi yang ada bajet kecil, kumpul grad emas dan bila mencukupi, boleh keluarkan emas fizikal bila-bila masa sahaja. Bukan soal sedikit atau banyak, yang penting konsisten dan fokus pertambahan grad. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh rujuk pin video atau mesej di TikTok untuk saya bantu sebaiknya. Nak belajar lebih banyak ilmu emas dan kewangan, boleh follow Biha rapat-rapat.